Assalamualaikum dan salam sejahtera. Modul yang saya bangunkan ini bertajuk Asas Membina Karangan yang bertujuan untuk membentuk murid menguasai kemahiran asas dalam penulisan karangan bahasa Melayu secara tersusun dan berkesan. Modul ini merangkumi panduan mengenal pasti jenis karangan, membina rangka isi, serta menyusun ayat dengan betul berdasarkan format dan kehendak soalan. Melalui modul ini, murid akan dapat menyatakan definisi dan kepentingan karangan itu, mengenal pasti jenis-jenis karangan yang lazim dalam peperiksaan, merancang isi dan membina ayat berdasarkan struktur karangan, dan menghasilkan karangan pendek yang lengkap dan gramatis. Modul ini turut disertakan dengan aktiviti interaktif seperti kuis, latihan penulisan serta tugasan Flipgrid yang memberi ruang kepada murid untuk meluahkan idea secara kreatif. Semoga modul ini dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis murid secara berperingkat. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya saya akan meneruskan sasaran pelajar untuk modul pembelajaran ini. Modul pembelajaran yang kumpulan kami sediakan ini adalah sangat sistematik dan berstruktur, di mana ianya sangat mudah untuk dibaca, difahami dan juga diikuti. Dan ianya amat penting bagi pelajar tingkatan 2 sebagai sasaran kami, di mana mereka sedang membina asas kukuh dalam kemahiran penulisan karangan mereka. Dengan itu, modul pembelajaran ini dapat mengajar ataupun meningkatkan kemahiran penulis pelajar secara berperingkat daripada satu tahap ke tahap yang lain, dan juga daripada tahap asas kepada pembinaan karangan yang lengkap dengan pelbagai pendekatan yang didedahkan oleh modul yang interaktif dan bersifat kendiri ini. Dalam pada masa sama, ianya meningkatkan keyakinan pelajar untuk menulis karangan yang berkualiti dan juga karangan yang baik, kerana ianya mempunyai struktur karangan yang mudah diikuti dan juga lengkap. Sekaligus ianya dapat mengurangkan jurang capaian antara pelajar lemah dan juga pelajar yang cemerlang melalui pendekatan yang berbeza. Saya akan bentangkan tentang kandungan utama dan aktiviti interaktif yang mengandungi 4 aktiviti menarik untuk mengasah kemahiran menulis ayat dalam bahasa Melayu. Aktiviti yang pertama yaitu karangan, susun ayat. Ini melatih pelajar menyusun ayat secara logik membentuk satu perenggan yang lengkap. Selain itu, aktiviti yang kedua pula ialah gambar rajah, bina ayat, yang dapat membantu pelajar membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Seterusnya, aktiviti yang ketiga ialah susun perkataan menjadi ayat, yang menguji kemahiran pelajar menyusun perkataan rawak menjadi ayat bermakna. Akhir sekali ialah bahasa Melayu tingkatan 2 karangan PT3, ialah kuis latihan menulis. Semua aktiviti ini boleh diakses melalui platform word wall dan background yang telah disediakan dan sesuai digunakan secara interaktif dan kendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Tarini dan saya akan bentangkan tentang reka bentuk visual serta keunikan model pembelajaran bahasa Melayu yang bertajuk Bahasa Melayu Asas Membina Karangan. Dari segi reka bentuk, kami menggunakan Canva untuk menghasilkan model yang kemas, ceria dan mudah digunakan. Warna seperti biru muda, kuning dipilih untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang tenang, manakala font seperti Poppies dan Arial digunakan agar teks mudah dibaca. Slide digunakan secara disusun berperingkat dan konsisten dengan ikon yang membantu pelajar mengenal pasti jenis aktiviti dengan mudah. Dari aspek keunikan, model ini menggabungkan 2 elemen interaktif iaitu kuis Google Forms dan permainan digital virtual. Elemen ini menjadikan pembelajar lebih menyeronokkan dan membantu pelajar menguji kefahaman mereka. Model ini juga fleksibel, boleh digunakan secara bersemuka atas dalam talian, serta disesuaikan mengikut keperluan murid dan guru. Secara keseluruhan, model ini bukan sahaja menarik dari segi visual, tetapi juga praktikal, interaktif dan sesuai dengan silibus KSSM. Sekian, terima kasih.